Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya on Grab, tapi agak hujan sikit lah guys. Taklah lepas intake. So mudah-mudahan saya dapat buat lah dalam 4-5 order. Mudah-mudahan insyaAllah. Saya nak on dekat Setapak sebab saya tak nak masuk KL. Saya tak tahu pick up mana. Jadi hari tu dah buat KL kan. Hari ni saya nak tengok Setapak pula. Itu saya dah buat Grab 4 order, tapi saya tak on content. So off record lah. Daripada Setapak dia hantar Gombak, and then Selayang, and dia hantar Kepong. Lepas tu tak order lah. Open kan. Inilah keadaan Jalan Genting Gelang nak menuju ke Setapak. Dah pukul 7 lebih. Saya bertolak lepas maghrib tadi. Malas nak solat kat luar, jadi solat kat office baru gerak. Inilah Jalan Genting Gelang. Dah nak pukul 8 saya set pun masih lagi hujan. Masih lagi jam. Biasa lepas maghrib tak jam macam ni. Dia tak seteruk ni lah. Ini agak seteruk lah trafik. Nak pergi isi minyak lah, tinggal 1 bar. Isi minyak je, on dekat Shell. Lepas tu tunggulah order masuk. InsyaAllah kita gerak. Agak sejuk malam ni. One eternity later. Hello geng, saya baru on. Harap-harapnya ada order lah hujan-hujan ni. Biasa hujan macam ni laju order. Alhamdulillah, order pertama dah masuk. Jus Coffee Taman Melati RM12. Ni hantar mana? Tuna. Berapa order ni? 4 Okay. Ada pemata. Okay, ngam. Tak jauh mana. Alright. Jus Coffee ni. Jus Coffee mana Okay, dekat depan kat area mall. Alright. A few moments later. Hujan tak lepas guys. Renyai-renyai je. Tinggi yang cakap rugi lah tak on. Sebab biasa hujan macam ni ramai rider off tau. Ramai yang tak nak buat delivery mesti. So tak tahu. Kita ambil peluang lah. Rezeki bukannya banyak. Jadi RM12 campur RM8. Dah 13 lebih lah. Dekat 14 kot. Alhamdulillah. Baloi. Area pun lebih kurang macam area bandar juga. Lepas tadi nampak saya tu. So kita taman dengan rasa Balkis. Nasi Arab rasanya. So double order sekarang. Alhamdulillah rezeki ni. Sikit info, kenapa Grab Rider lebih ramai daripada Panda? Okey, sebab Grab Rider dia ada yang main shift dan ada yang main open. Jadi lambakan rider tu ramai, banyak. Dia tak terkawal. Kalau macam Panda, siapa nak on dia kena ambil shift. Bila kena ambil shift, tahu saya lah, saya dapat info daripada rider Otai yang pernah jadi special force polis Panda. Setiap shift tu dia limitkan kepada 100 rider saja. So macam 4 jam ni shift, 100 rider saja boleh ambil. Jadi walaupun banyak register 76,000 yang setakat ni, tapi yang boleh on dalam hanyalah 100. Itu info untuk korang kenapa rider Panda kurang, supaya korang faham lah. Kalau saya
Cedok area setapak ni, kita ke Taman Melati, saya lalu jalan PP9, lalu jalan Langkang lah, jalan tikus. Dia agak gelap sikit, tapi kalau dah biasa insyaAllah tak apa. Memang ramai rider lalu jalan ni lah, jalan Langkang ni. Kereta pun ada je masuk. Tak tahu lah korang nampak tak, memang gelap lah jalan ni. Kalau orang tak biasa dia tak berani lah lalu jalan ni. Even guard pun, security yang akan lalu jalan ni. Gelap betul tak? Tapi santai je, kita tak perlu takut pada makhluk lain selain daripada Allah, betul? Jadi tak nak takut, beranikan lah diri. InsyaAllah tak ada apa-apa. Kita dah sampai Jus Coffee Taman Melati. Mana nak parking? Sekejap bagi ruang. Tak apalah, ini je lah. Hujan lagi pun, malas nak pakai helmet. Kosong 89 Grab 089. Alhamdulillah ada isu lagi. Ok, jom kita pick up order kedua, Kasar Balkis belah sana. Alright, go, jom. Alhamdulillah sampai Kasar Balkis. Tak sure ada order ni dah siap ke tak. Tak tutup lah, selalu lupa. Ni lah motor apa, motor killers macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. $869. Terima kasih. This ready. Alright, jom kita gerak ke Jalan Permata 4. Dia dekat rumah saya dulu ni. Tak apa, kita overview and then directionnya. Saya pun tak ingat mana satu. Alhamdulillah, order kedua dah pick up. Let's go, hantar order yang pertama. Alhamdulillah, rezeki hari ni RM12.3 campur sikit 8, bermakna harga fare untuk hari ini ialah RM14 lebih ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Cik tu dalam hujan. Okey lah, saya dah biasa je lah kalau buat pandai hujan, so tak terasa sangat sejuk dia tu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Rezeki ni tak silap. One eternity later. Alhamdulillah, kita nak sampai dah. Nombor rumah 1678. Mana 1678. Okey. Kita dah sampai. Alhamdulillah. Ini ada apa Kasar Balkis. Okay. Alhamdulillah, settle order yang pertama. Yang tahu order yang kedua.
And then tadi masuk order yang ketiga, Alhamdulillah. Nice. Baru je saya nak gerak tadi, dapat masuk order ketiga. Saya tak check lagi order apa. Dia tak buat hal lah. Pusing. Masuk sini. Let's go. Nombor rumah 266. Mana Alhamdulillah. Sampai. Alhamdulillah. Arrive. Boleh masuk tak ni? Kak, saya tak tahu ni Ativa. Betul. Okey. Dia tak ada Ativa. Okey. Terima kasih, Kak. Ni order yang ketiga, restoran Haji Tapah. Jomlah kita cross. Pusing jap. Dia sebelah tadi tempat sebelah seberang sana. Ni kosong lah nama saya. Saya dulu pemata 2. Ini tadi pemata 23. Belakang-belakang ni pemata belas-belas lah. Saya tak ingat lah nombor rumah, nombor jalan sini. Kawasan pemata ni kecil. Tadi yang kita lalu tu kan, yang saya U-turn sana tu, itu adalah kawasan sekolah rendah lama saya. Sekolah Kebangsaan Taman Permata. Batch 99 sampai 2002. Sekolah rendah. So korang boleh agak lah umur saya berapa. Alhamdulillah order ketiga lah. Yang ni bayar dalam RM5 lebih. Okey lah, atas RM5. Geng, ini restoran Haji Tapah ni daripada saya kecil lagi. Dulu selalu biryani, order biryani sini. Dua 44. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya kak. Ada dua je sebenarnya. Ada lah. Okey, tak apa kak, nanti saya pergi check kat vendor balik Okey, sorry ya kak. I'm gonna kill myself. Oh geng, ada masalah sikit. Saya tertinggal satu lagi paper bag. Allah Akbar. Saya tak check tadi. What is your problem? Saya tinggal satu paper bag order tadi yang dekat Zeus Coffee. So lepas hantar order ni kena patah balik ke sana lah untuk hantar balik order. Allah Akbar. Ni lah salah saya jugalah, sebab saya tak perhati tadi. Sebab biasa saya akan tengok order tu order yang sama ke apa kan, tapi saya tak tengok. Saya terus pick up, terus gerak je. Problem dia tu je lah. So rasa baik tak jauh sangat pun nak patah balik. 12 seconds later. Order sini tak siap lagi. Saya pergi pick up sekejap.
Allahu Akbar. Aduh lah, carelessnya lah saya ni. Pick up order je yang tadi. Order yang kedua tadi. Kenapa dah tak tengok betul-betul? Sebelum ni order dapat tempat lain, saya singgah tempat lain. Tak tengok nama, itu Panda. Ini Grab, order tertinggal pula dah. Korang kena hadap lah kalau korang buat masalah sendiri yang macam ni kan. Macam saya yang buat masalah ni, saya kena hadap lah. Nak tak nak, kena juga lah. Jalan jam. Boleh pula tertinggal. Distro ada Ada bang dalam tu. Ada saya tertinggal tadi satu order. Allah. Kena call balik orang ni. Saya takut salah nombor. Baju lagi je. Dah tinggal order bang. Tinggal order. Tak lagi. Macam mana boleh tinggal? Tak, dia ada 2 pack. Saya ingatkan order lain-lain. Tertinggal lah. Nasib baik order tadi ke slow. Kak, boleh check tak paper bag tadi nombor order berapa? 089 ke? Okey, sekejap. Dah buang dah. Tak boleh tengok. Alamak. Boleh tak tolong check? Saya takut saya salah ambil order orang pula. Pick up order reverse successful. Order yang sama saya pick up tadi. Allahu Akbar. Dengan jam ni, hujannya. Hujan apakah hari ni? Allahu Akbar. Apa lah geng, bukan selalu kena macam ni kan. Allah bagi sikit je. Sikit je baru dia bagi, tak banyak pun. Berbanding dengan kat Gaza sana yang diuji dengan perang. Allahu Akbar. Kenapalah saya buat masalah macam ni? Orang yang tengok ni pun, aduh, kenapa bang? Kenapa bang? Kenapa kau tak check betul order tu? Nasib baik order kau dekat. Kalau order jauh, naik. Harap-harap customer nak marah. Hai, comelnya kucing ni. Assalamualaikum. Hai, cute-nya awak. Masya Allah. Awak pun lain kad ke? Kenapa? Mesti ada ni kan? Assalamualaikum. Kat atas ni lah. Okay. Call balik. Kak, sorry kak. Dah siap dah. Wow, 3 order dah buah Zulfa. 845 sudah siap lah? 845 Grab. 845 mana? Ini 845. Alright. Ada air? Belum lagi siap? Sudah siap. Alright, thank you. Alhamdulillah. Jom. Mata 10 kat mana kan? Saya tak ingat.
Ush, Allahu Akbar. Dah berloda geng. Allahu Akbar. Alhamdulillah dah sampai 2244 2244 2244. Alhamdulillah sampai. Sorry Kak lambat. Ramai hujan. Okey. Terima kasih Kak. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, right. Okay, delivered. Okay. Secret recipe Taman Melawati. Oi. Secret recipe ni seram sikit kalau dah dapat air kopi tu dah tumpah. Allah Akbar. Jomlah kita pick up order. Sampai ke kedai pertama Secret Recipe. Kita tak tahu kedai nombor 2 kat mana. Allah Akbar. $509 Syamil Phuket Island. Syamil Phuket Island. Apa benda ni? 014. Grab. Ajak tengah buat dulu lagi. Dulu siap lagi Tak siap lagi geng. Sudah ya. Three days later. Aduh dah. Kena sidai lama-lama. Rupanya makanan dah siap. Apalah nasib hari ni. Bukan nak marah, tapi kalau orang dah tunggu lama ni, check lah elok-elok. Masya Allah. Apa benda lah diorang ni. Ujian. Jom. Pergi kedai nombor 2. Lepas ni saya off lah. Sejuk lah yang amat. Tengok tangan saya ni lah. Tangan ni dah berkedut-kedut dah ni. Saya bukan tak tahan sejuk, tapi sejuk sangat. Tangan saya sejuk, saya tak sejuk. Macam mana geng? Lepas 5 order ni balik lah. Saya pun dah lama sangat ni. Konten pun dah penuh ni. Yang ni pun kedai dah siap lah. Jangan cakap tak siap. Syamil Phuket Island. Bang, order 509 dah siap. Ini je tak ada air, tak ada apa Alright, terima kasih. Okay, order is ready. I have checked. Mantap lah telefon ni. Lepas saya cabut screen protector tu, kena air pun dia tak ada ghost touch. Mantap. Ini yang kita nak. Lepas ni balik saya kena pakai jaket ni. Sejuk sangat lah geng. Tak tahan. Allah. Okay, jom. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni dekat je. Baloi lah. RM10, 50 sen, RM10. Kupang dah ada customer GrabFood. Kalau korang nak order halal, macam saya ID halal kan, GrabFood ID halal, tapi dia makanan halal tu semua makanan yang tak dikira orang kata dapat cap JAKIM halal pun dia akan ambil. Contoh macam hari tu saya buat free pork kedai Cina. Saya call customer tu cakap tak, ni kedai Cina tak apa, boleh ambil juga. Tapi saya ID halal cakap. Dia cakap, oh ramai Melayu di sini review. Saya cakap lah kak, tak semestinya orang Melayu beli tu tanda dia halal. Nombor 12 Jalan 5A. Ke arah Pak Hafiz. Boleh kerja. ID ya?
Belakang. Grab ID. Ya. Alhamdulillah, settle order yang keempat. Jom kita hantar order yang kelima. So 2.5 km. Okey lah. Alhamdulillah. Jom. Hantar order yang kelima, last order. Lepas tu saya nak balik. Tengok tangan saya ni. Tangan saya ni dah apa orang kata, dah berkedut-kedut dah ni. Lampau sejuk sangat. Tangan je sejuk. Allahu Akbar. Okey. Thank you, boss. Gelap ni, geng. Gelap, masya-Allah. Dia bagi kita jalan belakang lah, geng. Kemensang kan. Belakang ni jauh, saya nak balik ni. Lalu MR tu, lalu Duke tu jauh, geng. Itu saya kira last order lah. Terus balik sekejap lagi. So pandang sekarang pun dah pukul 9.30. Okey lah, 5 order 20 lebih. Alhamdulillah. Dekat 30 ke rasa ni? 30 ke? 20 lebih lah, 20 lebih. Oh, dalam ni projek office saya dulu ni. Saya pernah shoot kat sini, ambil gambar, dan ni projek office. Macam mana nak kira? 23? 23. Atas bawah. Atas bawah. Dalam dua. Masuk kereta. Depan gate rumah. Depan gate bawah. Ini 23. Betul kan? 23 Emery masuk. Aku tak sure nombor 1 ke apa ni. Betul kan 23 kan? Kat dalam ni berjuta. 23 21 22 23. Okey, alhamdulillah. Right. Delivered. Crouching. Atasnya lah. Delivered. Alhamdulillah. Alright, geng. Settle order 5 order. Jangan lupa follow saya punya TikTok, Instagram, X dan Telegram channel untuk soalan panda. So seperti di bawah yang saya terterakan, semua nama yang sama, ZUFXRNXANXJIB. Alright, geng. So settle lah konten hari ni, alhamdulillah. 5 order. Berapa? 29, alhamdulillah. Okey lah, RM29 5 order. Ngam lah tu kan. Banyak daripada bandar. Rezeki hari ni, geng. Rezeki hari ni. Ada kalanya rezeki kita sikit, ada kalanya rezeki kita banyak. So kita usaha je cari, dan Allah akan tetapkan ikut cara dia.